Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami mengucapkan selamat datang ke video pembentangan kami. Saya Syaratul Azwar binti Muhammad Ishdan dan Firdaus akan membincangkan tentang tajuk yang sangat penting hari ini, iaitu tentang perkembangan pendidikan di Malaysia serta kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Baiklah, sebagaimana kita tahu, pendidikan ini merupakan asas kepada pembangunan negara. Tanpa sistem pendidikan yang mantap, mustahillah kalau kita, negara kita nak lahirkan model insan yang berkualiti. Jadi sebab itu, kita ni kena faham bagaimana pendidikan di Malaysia ni berkembang dan bagaimana falsafah yang dirangka boleh menjadi panduan utama kepada kita. Okey, jadi dengan itu dalam video ini kita akan bahagikan pembentangan kepada 4 topik utama, iaitu yang pertama tentang latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia, yang kedua prinsip utama FPK dan FPG, ketiga analisis hubungan antara perkembangan pendidikan dan kedua-dua falsafah ini, dan yang terakhir iaitu yang keempat, apakah implikasinya terhadap pendidikan masa kini. Baiklah, selain fakta, untuk kita, supaya kita lebih mudah untuk kita faham, kami juga akan memberikan contoh-contoh kisah nyata dan juga refleksi. Jadi mari kita mulakan. Okey, jadi sekarang saya akan terangkan tentang latar belakang perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, kalau kita menelusuri sejarah di Tanah Melayu, iaitu sejarah pendidikan di Tanah Melayu, dianya bermula jauh sebelum penjajahan. Okey, iaitu pada era pra-penjajahan. Okey, pada era pra-penjajahan ini, ianya menekankan tentang pendidikan adanya atau wujudnya pendidikan yang tidak formal, iaitu contohnya pendidikan ini diberi di rumah, surau, masjid ataupun sekolah pondok. Jadi fokusnya adalah berkaitan dengan agama, adat dan juga cara untuk hidup ataupun kemahiran, tentang kemahiran hidup lah. Okay, contohnya memasak ataupun menukang dan sebagainya. Okay, ni sebagai contoh situasi di mana kalau seorang kanak-kanak lelaki ni, dia mungkinlah belajar mengaji Al-Quran di masjid pada waktu pagi. Kemudian dia akan membantu ayahnya di sawah pada waktu petang. Okey, manakala kalau adik perempuan dia akan membantu ibu dia dekat rumah sambil belajar memasak ataupun menjahit. Jadi pendidikan adalah untuk kehidupan, bukan untuk peperiksaan. Jadi dia terus mengaplikasinya ke dalam kehidupan, bukan untuk menjawab peperiksaan. Okey, tetapi bila adanya penjajah ni datang, khususnya kepada bila era penjajahan British, sistem pendidikan berubah besar. Okey, macam mana tu? Okey, British ni dia memperkenalkan sekolah berasaskan kaum. Okey, iaitu adanya sekolah Melayu, sekolah Cina dan Tamil. Okey, jadi sekolah-sekolah ni dia mengajar hanya asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Okey, sekolah Inggeris pula untuk golongan elit dan pegawai. Jadi kalau kita lihat, apabila adanya macam sekolah ni berasingan bagi setiap kaum, jadi tak nampak, dia akan lihat macam ada jurang antara kaum dan macam susah untuk kita menyatu padukan kaum. Okey, jadi inilah punca adanya wujudnya jurang antara kaum. Jadi pendidikan ni akan menjadi pemisah. Jadi bukannya untuk penyatu, kalau yang dululah. Jadi kalau kita fikirkan semula,
inilah antara sebab kenapa selepas kita merdeka, kerajaan berusaha keras untuk membina sistem pendidikan yang menyatukan rakyat. Okey. Jadi selepas daripada merdeka, lahirlah ataupun wujudlah dokumen yang penting. Contohnya Laporan Razak 1956 yang dia cakap dia nak menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, dan juga dia menekankan tentang perpaduan. Okey. Dan tidak lama kemudian, Laporan Rahman Talib 1960 pula menekankan pendidikan tentang teknik, vokasional dan juga agama. Okay. Jadi apabila masuknya tahun 1970-an hingga 1990-an, pendidikan ni perlahan-lahan semakin tersusun dengan wujudnya ataupun dengan adanya kurikulum baharu sekolah rendah ataupun KBSR. Okey, iaitu pada tahun 1983, dan adanya KBSM ataupun kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu pada tahun 1989. Okey, kedua-duanya dia nak menekankan atau diorang ni berfalsafahkan pembangunan insan yang seimbang dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi ini merupakan cerminan langsung FPK. Jadi selepas kita telah menelusuri pendidikan era yang dahulu, jadi wujudnya pendidikan era sekarang ataupun era moden. Jadi bila sampai era moden ni, kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013 hingga 2025. Okey, apa itu PPPM? Okey, PPPM ni dia menekankan kemahiran abad ke-21. Contohnya macam komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga pemikiran yang kritis. Okey, pendidikan ni sekarang ni dia telah menjadi lebih banyak teknologi, banyak kita guna teknologi dan lebih fleksibel ataupun lebih global lah, globally. Dia tak macam dulu lah, dia dah berkembang kan. Okey, jadi kalau kita nak bandingkan lah kan, dulu biasanya murid-murid ni dia orang belajar guna, ataupun zaman saya lah, dia orang biasanya ataupun kita orang dia orang murid-murid ni hanya belajar guna kapur ataupun papan hitam untuk tulis. Cikgu ataupun murid kan dalam kelas tu guna papan hitam dengan kapur saja. Okey, lainlah zaman sekarang. Sekarang murid dah mula untuk menggunakan tablet dalam kelas sebab katanya lebih mudah. Bagi saya, kalau guna tablet ni lebih mudah dan tak membazirkan kertas. Okey, sebab kita boleh tulis nota dalam tu saja. Okey, dan kita juga ada platform seperti Google Classroom dan aplikasi yang interaktif, contohnya Padlet ataupun Canva ataupun Quizizz untuk murid, untuk adanya aktiviti antara guru dengan murid. Tapi dia tak lari jauh lah, matlamat tetap sama, tetapi cumanya macam cara tu yang berbeza. Okey, matlamat tetap sama dengan macam dia hanya nak membantu insan yang seimbang je. Okey, jadi kesimpulannya, perkembangan pendidikan kita ni di Malaysia ni
dia bergerak dari pendidikan yang tradisional kepada pendidikan kolonial, kepada pendidikan nasional, dan akhirnya ke arah pendidikan abad ke-21. Okey. Sekarang marilah kita berbincangkan tentang apakah prinsip utama falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Okey, FPK ni sebenarnya dia menekankan bahawa pendidikan kita ni adalah usaha yang berterusan untuk kita lahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jeris ataupun jeri. Itu J untuk jasmani, E untuk emosi, R untuk rohani, dan I untuk intelek. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, FPK ni dia menekankan tentang tanggungjawab kepada Tuhan, tanggungjawab kepada diri sendiri dan juga masyarakat serta negara. Jadi maksudnya pelajar ni bukan sahaja dia pandai bab akademik, tapi juga pelajar ni ada moral ataupun ada sifat-sifat yang baik, dan emosi yang stabil ditunjukkan kepada orang sekeliling. Jadi bila macam tu, orang akan jadi selesa lah dengan seorang murid tersebut kan. Dan adanya tubuh badan yang sihat. Okey, jadi sebagai contohnya, seorang murid yang aktif dalam sukan, rajin belajar, menghormati guru, dan juga terlibat dalam aktiviti sukarelawan, merupakan gambaran seseorang individu ataupun insan yang seimbang dari segi FPK yang dia nak lahirkan ataupun negara kita nak lahirkan. Sebab tu adanya aktiviti sukarelawan dan sebagainya ni. Dan juga adanya sukan, contohnya sukan tara. Jadi falsafah pendidikan guru ataupun FPG, dia memfokuskan kepada guru. Nama lagi falsafah pendidikan guru kan. Jadi sebenarnya guru ni dianggap sebagai ejen utama untuk merealisasikan FPK. Jadi apa guru perlu buat? Apa ciri-ciri yang ada pada guru? Sebenarnya guru dalam FPJ ni dia tekankan tentang macam guru ni kena jadi role model kepada murid-murid. Jadi dia kena jadi contoh yang baik kepada murid-murid supaya murid-murid tu boleh tiru. Contohnya guru ni sangat rajin menyiapkan tugasnya, rajin menyapa murid-murid. Dan contoh yang lain adalah guru ni sendiri kena ada ilmu. Kalau guru tak ada ilmu, macam mana dia nak mendidik murid-murid kan? Mengajar dan mendidik kan? Dan berkemahiran. Contohnya macam berkemahiran dalam membuat sesuatu. Contoh, kalau guru lelaki berkemahiran untuk cat dinding ke, ataupun berkemahiran untuk baiki sikit-sikit ke, macam baiki adalah untuk menceriakan kelas kan. Contoh kalau ada pertandingan ceria kelas, jadi cikgu lelaki ni dia pandai untuk baiki jendela yang dah rosak ke, tingkap yang dah rosak ke, contoh lah macam tu kan. Dan inovatif. Inovatif ni macam kalau ada inovatif ni macam berasal daripada inilah macam dia nak menambah baik barang yang sudah sedia ada. Contohnya kalau guru tu berinovatif dalam BBM dia, jadi dia akan menjadi satu tarikan lah kepada murid. Sebab
guru ni boleh fikir macam mana nak ubah sesuatu bahan tu menjadi bahan yang lebih menarik dan boleh dijadikan sebagai BBM untuk bila dia nak mengajar dalam kelas. Itu contohlah. Dan berakhlak mulia. Okay, kalau guru ada berakhlak mulia, contohnya suka senyum, suka menyantuni pelajar, jadi pelajar pun akan hormat kepada guru sendiri, guru tu tersebut. Okay, dan menjadi contoh yang teladan. Okay, jadi contoh yang akan saya beri adalah contohlah kalau kita bayangkan adanya seorang guru sains yang bukan sahaja dia pandai mengajar eksperimen, tetapi juga dia menanamkan sifat amanah, disiplin dan kerja berpasukan. Contohnya dia suka dia ramah dengan cikgu-cikgu lain, macam jadi dia suka buat kerja bersama cikgu-cikgu lain. Maksudnya dia tak jadikan suatu benda kecil tu jadi besar ke, macam tu lah. Amanah ni macam amanah dalam kerja dia. Contohnya masuk kelas tepat waktu, keluar kelas pun tepat waktu, macam tak curi tulang lah, lebih kurang. Okey, seterusnya seorang guru yang berdisiplin. Okey, jadi guru yang berdisiplin ni macam yang kita tahu kan, kita seorang guru, kita nak murid-murid, kalau boleh semua murid berdisiplin. Okay, jadi sebenarnya guru, bagi saya guru kena mulakan dahulu untuk membentuk anak murid yang berdisiplin. Guru kena jadi seorang yang berdisiplin dahulu. Okay, jadi itulah contoh guru yang adanya memegang FPG ataupun falsafah pendidikan guru. Okay, jadi FPG ni mengingatkan kita bahawa guru ni dia kena menjadi seorang pembimbing lah, pembimbing sepanjang hayat. Sebab apa-apa guru yang akan membimbing, guru akan menjadi role model kepada murid-murid. Okay, jadi guru ni kena jangan berhenti untuk berhenti belajar. Maksudnya guru kena teruskan ada ilmu sepanjang hayat dia. Jadi guru kena terus menguasai ilmu dan teknologi terkini untuk mendidik generasi baru. Sebab apa? Sebab kadang murid tu yang lebih dahulu yang lebih maju depan daripada guru dia. Contohnya dari segi teknologi lah, biasalah kadang ada guru yang tak boleh ataupun tak berti, tak pandai untuk menggunakan teknologi. Contohnya guru tu tak boleh buat kelas sebab dia tak reti nak buat Google Meet, ataupun macam dia tak reti nak gunakan aplikasi dalam talian, contohnya. Jadi kena belajar lah, tak apa, perlahan ke apa semua, sekurang-kurangnya kita belajar. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang FPK dan FPG. Okay, jadi kesimpulannya, FPK ni akan membentuk murid, tetapi FPG membentuk guru. Jadi kedua-duanya saling melengkapi untuk kita membangunkan sistem pendidikan negara. Tak kira lah sekarang ke, nak mula sekarang ke, nak mula esok ke, tapi kalau boleh mula sekarang. Okay, dah tahu kan? Kawan-kawan, jadi sekarang marilah kita menyelusuri ataupun kita menganalisis hubungan antara perkembangan pendidikan dan falsafah ini. Okey, jadi contohnya macam kita ada perubahan kurikulum. Contohnya macam saya cakap tadi, KBSR, KBSM dan KSSR. Jadi semuanya ini
semuanya ini sebenarnya berpaksikan FPK tadi. Jadi tanpa falsafah FPK ni, kurikulum kita ni mungkin tak ada arah yang jelas. Maksud kita buat sesuatu tu tak ada matlamat. Jadi kenapa kita buat sesuatu tu? Mesti kita kena ada sebab atau matlamat, tujuan, hala tuju kita, hala tuju negara kita, hala tuju pendidikan kita. Okey. Jadi apakah peranan guru? Okey. Jadi peranan guru ni dia kena melaksanakan kurikulum yang telah ditentukan oleh FPG. Apa itu FPG? Falsafah Pendidikan Guru. Okey. Jadi kalau kita ada kurikulum yang baik tetapi guru pula tidak berkompeten, jadi adakah matlamat pendidikan tu akan tetap dicapai? Apakah jawapannya? Jawapannya, matlamat pendidikan tidak akan tercapai. Okey. Saya bagi contoh yang nyata lah kan. Okey. Ketika pandemik COVID-19, PDPR ataupun PDPR lah menjadi cabaran lah kepada murid dan juga guru. Okay, tetapi sebenarnya guru yang inovatif, dia boleh mengadaptasi cara ataupun pengajaran dia. Contohnya, dia boleh dia boleh cari cara untuk dia mengajar murid tu. Faham tak? Okay. Kadang guru ni bukanlah dia tak nak buat, dia tak nak cari cara, cuma dia macam tak reti kan. Kadang mungkin guru tu dah berusia ke kan, macam mungkin penglihatan dia ataupun macam kecikapan dia tu kurang lah kan. Okay. Jadi selagi mana kita seorang guru ni boleh mencari cara untuk kita adaptasikan pengajaran yang baru, iaitu macam contohnya semasa PDPR, kita boleh gunakanlah Google Meet, Zoom dan juga Telegram. Kalau macam contohnya cikgu saya, dia guna semua aplikasi ni ataupun kemudahan ni lah. Okay. Jadi cumanya macam adalah beberapa cabaran kalau adanya PDPR ni. Contohnya macam kadang melibatkan dengan capaian internet, ataupun kalau bagi saya sendiri kurang faham sebab tak depan-depan kan, tak bersemuka kan. Okay, jadi ada jugalah aplikasi-aplikasi lain. Contohnya macam saya cakap tadi lah, quizzes untuk menjadikan sesi pembelajaran tu interaktif. Contohnya macam bila ada quizzes ni, kita dengan rakan kita sekelas ke akan macam menjadi seorang yang kompetitif ataupun menjadi seorang yang nak bersaing antara rakan sekelas. Macam ini persaingan yang sihat lah, sebab kita nak tengok tahap kita dalam tu, siapa yang lebih cepat, apa semua, dia ambil kira semua benda. Okay. Jadi inilah contoh bagaimana FPG ni memberi panduan kepada guru. Okay. Pada masa yang sama, murid juga tetap dapat meneruskan pembelajaran walaupun dalam situasi yang mencabar. Bagi saya mencabar sebab kadang macam terlepas pandang kelas ke, jadi macam susah lah sebab mungkin macam kita lalai sikit kan, tak ingat ada kelas. Jadi ini membuktikan bahawa FPK ni benar-benar berfungsi. Okey, itu kita dapat lihat murid ni masih berkembang seimbang walaupun suasana berbeza. Suasana tempat berbeza, tapi murid tetap dapat murid tetap dapat ilmu tu lah, macam tu. Tu yang macam saya faham. Jadi murid tetap
dapat menjadi seorang murid yang baiklah, bagus, cemerlang walaupun duduk kat rumah je, macam tu, belajar dari rumah je lah, macam tu. Okay, jadinya perkembangan pendidikan negara berjalan seiring dengan FPK dan FPG. Jadi kedua-duanya ini saling melengkapi antara dasar, murid dan juga guru. Okay. Jadi kita dah jauh dah kan. Jadi korang faham tak apa yang saya terangkan tadi? Okey. Jadi untuk implikasi terhadap amalan pendidikan masa kini, saya akan pembintangan ini akan diteruskan oleh Firdaus, kawan saya. Okey. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih dalam dan lebih lanjut tentang topik perbincangan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan FPG dan apakah yang dimaksudkan dengan FPK. Saya mulakan dengan FPK. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan FPK? FPK atau Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah asas kepada sistem pendidikan di Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang secara holistik, iaitu secara menyeluruh lah. Okey, jadi menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Apakah yang dimaksudkan dengan insan yang seimbang dan harmonis? Mari kita lihat di skrin. Saya telah sertakan satu gambar rajah yang menunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan insan yang seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang dan harmonis ialah individu itu perlulah seimbang dari aspek Jerry. Apakah yang dimaksudkan dengan Jerry? Jerry ialah J untuk jasmani, E untuk emosi, R untuk rohani dan I untuk intelek. Okey, jadi keempat-empat perkara ini perlulah dicapai oleh seseorang insan itu supaya menjadi seorang yang seimbang dari aspek holistik, dan ia perlulah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Bukan itu sahaja, namun FPK ini juga ingin melahirkan insan yang dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat mahupun negara. Baik, sekarang saya akan terangkan pula apakah yang dimaksudkan dengan FPG. Okey, FPG atau Falsafah Pendidikan Guru ialah panduan untuk melahirkan guru yang berkualiti di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan guru yang berkualiti? Jadi, menurut Falsafah Pendidikan Guru, FPG, guru yang berkualiti ialah guru yang pekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersepadu, masyarakat demokratik, masyarakat progresif dan masyarakat yang berdisiplin. Jadi, bagaimana seorang guru itu ingin menjadi guru berkualiti menurut FPG? Jadi, guru perlulah mengaplikasikan model konseptual. Apakah yang dimaksudkan dengan model konseptual? Jadi, model konseptual pendidikan guru adalah dirangka berlandaskan dasar falsafah pendidikan guru dan matlamat pendidikan. Model ini merangkumi accountability guru di bawah 3 dimensi utama, iaitu ketuhanan, kendiri. Baik, sekarang saya akan menerangkan implikasi FPK dan FPG terhadap amalan pendidikan pada masa kini. Saya mulakan dengan FPK terlebih dahulu. Jadi, saya cuba kaitkan implikasi FPK dengan elemen-elemen yang telah saya terangkan pada awal video tadi. Jadi, yang pertama ialah pendidikan sesuatu usaha yang berterusan.
Maksud kat sini, FPK menekankan bahawa pendidikan tidak berhenti di sekolah ataupun universiti, tetapi ia merupakan satu proses seumur hidup. Maksudnya, dari kita kecil sehinggalah akhir hayat kita, kita akan melakukan proses pembelajaran pendidikan ini. Jadi, guru dan murid sangat digalakkan untuk sentiasa belajar, memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang akan berlaku. Dan kesan kepada amalan pendidikan ialah dapat mewujudkan pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran digital, pembelajaran kendiri, pembelajaran luar bilik darjah dan pembelajaran sepanjang hayat. Guru juga perlu sentiasa menambah ilmu melalui latihan profesional berterusan. Contoh, mereka boleh masuk camp ataupun kempen, seminar dan sebagainya. Seterusnya ialah perkembangan potensi individu, di mana FPK menegaskan bahawa setiap pelajar pasti mempunyai potensi dan bakat tersendiri yang perlu digilap. Oleh itu, pendidikan harus memberi peluang kepada semua pelajar untuk berkembang mengikut keupayaan dan minat mereka. Jadi, kesan kepada amalan pendidikan ialah sekolah kini memberi lebih penekanan kepada pembelajaran berasaskan minat, kemahiran dan kebolehan mereka. Sebagai contoh, pelajar TVET, pelajar seni dan pelajar-pelajar sukan. Guru perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap murid supaya pengajaran lebih bersifat individu, bukan secara umum semata. Yang seterusnya ialah insan yang seimbang dan harmonis dari aspek Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, di mana FPK mahu membentuk insan yang seimbang dan harmonis, bukan hanya sekadar cemerlang dalam akademik sahaja. Jadi, pendidikan mesti melibatkan aspek fizikal, mental, emosi dan juga spiritual secara serentak dan bersamaan. Jadi, kesan kepada amalan pendidikan ialah kurikulum kini merangkumi aktiviti co-kurikulum, pendidikan jasmani, moral dan keagamaan. Guru juga perlu menilai murid bukan hanya berdasarkan keputusan peperiksaan sahaja, tetapi juga sasiah dan nilai diri mereka. Yang seterusnya ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, di mana aspek kerohanian ialah teras kepada FPK. Pendidikan harus menanam nilai keimanan, akhlak dan kesedaran moral dalam diri murid. Ia membentuk individu yang bukan sahaja bijak tetapi juga berakhlak dan juga bertanggungjawab. Kesan kepada amalan pendidikan ialah sekolah menerapkan nilai-nilai murni dan aktiviti kerohanian dalam PDP. Guru juga menjadi contoh teladan atau role model yang menunjukkan nilai hormat, jujur dan amanah dalam tindakan harian mereka. Usaha-usaha yang dijalankan ini bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. FPK bertujuan membentuk rakyat yang seimbang dan produktif, di mana bukan hanya dari aspek akademik semata tetapi juga kemahiran dan moral. Jadi, murid yang lahir daripada sistem pendidikan Malaysia perlu mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Di mana kesan kepada amalan pendidikan ialah kurikulum KSSR dan KSSM memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21, iaitu berfikir kritikal, komunikasi, kolaboratif dan kreativiti. Pendidikan berasaskan projek dan pembelajaran aktif juga diperkenalkan untuk melahirkan murid yang kompeten dan juga berdikari. Selain itu, usaha-usaha ini juga bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri, di mana FPK mahu melahirkan individu yang bukan sahaja berjaya dalam kerjaya tetapi juga seimbang dari segi emosi dan kehidupan peribadi mereka, di mana kesejahteraan diri bermaksud pelajar mampu untuk menghadapi cabaran, menyesuaikan diri dan menjaga keseimbangan hidup. Kesan kepada amalan pendidikan ialah pendidikan kini memberi perhatian
kepada kesihatan mental, kesejahteraan emosi dan sokongan psikologi di sekolah. Jadi guru memainkan peranan yang penting sebagai pembimbing, bukan sekadar pengajar semata. Dan yang terakhir ialah menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat mahupun negara, di mana matlamat akhir FPK ialah melahirkan warga negara yang berbakti, patriotik dan bertanggungjawab terhadap masyarakat mahupun negara. Jadi, ilmu yang dipelajari bukan hanya untuk diri sendiri semata, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Kesan kepada amalan pendidikan ialah pendidikan sivik dan kewarganegaraan, program khidmat masyarakat dan aktiviti co-curriculum sangat amat digalakkan untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Dan murid digalakkan berfikir tentang peranan mereka sebagai ahli masyarakat dan pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi, sekarang kita akan teruskan kepada penerangan kepada implikasi FPG. Yang kedua ialah pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan FPG, di mana guru mestilah merancang dan melaksanakan PDP yang seimbang dari aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi, pengajaran bukan hanya menyampaikan ilmu semata, tetapi membentuk insan yang holistik seperti yang ditekankan dalam FPG itu sendiri. Jadi, kepentingan hal ini ialah dapat menjadikan PDP bermakna, menyeronokkan dan membina kepribadian murid. Ini juga bagi memastikan matlamat FPG untuk melahirkan guru yang berfikiran kreatif, penyayang, beretika dan dapat dicapai. Jadi contohnya, guru menggunakan pendekatan berpusatkan murid, aktiviti kolaboratif, nilai murni dan teknologi semasa agar murid belajar secara aktif dan seimbang. Yang ketiga pula ialah menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika perguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan FPG, di mana guru perlu menjadi contoh teladan atau role model kepada murid dalam setiap aspek. Contohnya, kejujuran, disiplin, tanggungjawab, hormat menghormati, kasih sayang dan integriti. Nilai-nilai murni ini bukan hanya diajar secara teori tetapi ditunjukkan melalui perlakuan guru itu sendiri. Jadi, kepentingan perkara ini ialah dapat membentuk persekitaran sekolah yang berakhlak dan berdisiplin, di mana murid mencontohi guru-guru itu bukan hanya sebagai pengajaran tetapi juga insan yang berperibadi tinggi. Contohnya sendiri, guru datang tepat pada masa, bercakap dengan sopan, menghormati semua murid tanpa pilih kasih sayang dan menegur kesalahan dengan hikmah, bukan dengan cara menghukum. Yang keempat ialah tanggungjawab dan accountability sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Guru mestilah belajar sepanjang hayat, di mana mereka perlu sentiasa meningkatkan diri dengan pengetahuan baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pendidikan yang akan datang. Jadi, guru itu perlulah bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan dalam tugas profesional. Kepentingan perkara ini ialah guru dapat kekal relevan dan profesional selaras dengan FPG yang menuntut guru menjadi pendidik progresif, reflektif dan beretika. Contoh yang kita boleh ambil ialah guru perlulah menghadiri kursus, seminar, belajar teknologi baru seperti AI ataupun aplikasi PDP, membaca bahan profesional dan mengaplikasikannya dalam kelas. Dan yang terakhir ialah menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar, di mana guru perlu mengaplikasikan ilmu pedagogi, kemahiran komunikasi dan nilai keikhlasan dalam mendidik supaya pelajar berkembang dari segi intelek, emosi, sosial dan moral. Tugas guru bukan sekadar mengajar, tetapi membangun potensi pelajar sepenuhnya. Jadi, kepentingan perkara ini ialah dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, kreatif, berdikari dan berakhlak baik
selaras dengan matlamat FPG yang ingin membentuk insan harmoni dan seimbang. Contoh yang kita boleh ambil ialah guru memberi peluang kepada murid untuk berfikir sendiri, bertanya soalan dan bekerja dalam kumpulan dan memberi bimbingan moral ketika berdepan dengan cabaran pembelajaran. Baik, sekarang kita akan lihat implikasi FPK dan FPG terhadap amalan pendidikan pada masa kini. Jadi, kita lihat pada aspek yang pertama iaitu aspek pembangunan insan. Jadi yang pertama ialah kurikulum yang relevan. Maksudnya kat sini, FPK menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Maksudnya dari aspek Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi, kurikulum perlu disusun dalam kandungan yang selari dengan keperluan semasa iaitu pada abad ke-21. Jadi, apakah kaitan dia dengan FPG pula? Jadi, guru digalakkan untuk merancang pengajaran yang holistik iaitu secara menyeluruh dan bermakna supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik maupun sosial. Yang kedua ialah penyediaan sistem penyampaian berkesan. FPG menekankan guru sebagai pendidik profesional dan penyampai ilmu yang berkesan. Maka, sistem penyampaian perlu memastikan guru dilatih secukupnya dengan pedagogi dan teknologi terkini. Hal ini dapat menjamin proses pendidikan berjalan dengan lancar untuk membentuk insan yang seimbang seperti yang telah digariskan. Yang ketiga ialah penekanan pendidikan dan moral. FPK menegaskan pembentukan akhlak dan moral mulia sebagai tunjang pembangunan diri pelajar. Pendidikan moral dan nilai mesti diterapkan dalam semua mata pelajaran dan aktiviti di sekolah. Guru perlu menjadi contoh teladan atau role model kepada murid melalui sikap, kepribadian dan amalan etika yang baik. Dan yang keempat ialah penekanan sains dan teknologi. Jadi, untuk mencapai matlamat FPK iaitu untuk melahirkan rakyat yang berilmu dan berdaya saing global, sistem pendidikan perlulah mengukuhkan bidang STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Apakah kaitan dengan FPG? Jadi, guru harus kompeten dan kreatif menggunakan teknologi dalam PDP supaya pelajar mampu bersaing dalam dunia moden pada masa kini. Yang kelima ialah peningkatan peluang pendidikan pelbagai bidang. Jadi, selaras dengan FPK yang mengiktiraf potensi setiap individu, sistem pendidikan perlulah menyediakan peluang pelbagai laluan seperti akademik, vokasional, sukan, seni, keusahawanan agar semua bakat dapat digilap. Guru juga perlu memahami kepelbagaian pelajar dan memberi peluang sama rata mengikut minat serta kebolehan pelajar-pelajar serta murid-murid di sekolah. Dan aspek pembangunan insan yang terakhir iaitu yang keenam ialah pemupukan patriotisme di mana FPK menekankan pembentukan warga negara yang bermoral, bertanggungjawab dan cinta akan negara. Maka, aktiviti sekolah dan kurikulum perlu memupuk semangat patriotik di sekolah. Jadi, guru memainkan peranan yang penting dalam menanam semangat cinta negara melalui pengajaran nilai, sejarah dan aktiviti kemasyarakatan. Baik, sekarang kita akan lihat kepada aspek yang kedua iaitu pembangunan sumber pendidikan. Yang pertama, penyediaan input pendidikan yang mencukupi di mana untuk melaksanakan FPK dan FPG dengan berkesan, kerajaan mesti menyediakan sumber pendidikan yang lengkap dan berkualiti. Contohnya, tenaga pengajar, bahan, kemudahan dan teknologi yang mencukupi. Oleh itu, guru memanfaatkan sumber dengan optimum bagi meningkatkan kualiti PDP tersebut. Yang kedua ialah program pendidikan ikut perancangan.
Bermakna pelaksanaan FPK perlu dirancang secara sistematik melalui program dan strategi pendidikan yang tersusun dan berasaskan objektif yang jelas. Oleh itu, guru mestilah mengajar mengikut rancangan pengajaran yang berstruktur untuk memastikan hasil pembelajaran dapat dicapai. Dan yang terakhir bagi pembangunan simbol pendidikan ialah peningkatan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, di mana keberkesanan PDP penting untuk merealisasikan matlamat FPK untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran. Oleh itu, guru perlulah menguasai pedagogi berkesan, inovatif dan berpusatkan murid supaya pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Sekarang kita akan lihat kepada aspek yang ketiga, iaitu aspek yang terakhir, iaitu penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Yang pertama, menyediakan tenaga pakar untuk penyelidikan. Maksudnya kat sini, FPK mendorong pembangunan ilmu baharu, maka penyelidikan diperlukan untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan dan inovasi. Oleh itu, guru berperanan sebagai penyelidik yang menilai dan menambah baik amalan PDP mereka di sekolah. Yang kedua ialah sumber kewangan, di mana pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan memerlukan peruntukan kewangan yang mencukupi. Oleh itu, guru dan institusi boleh melaksanakan inovasi PDP jika diberi sokongan kewangan dan sumber yang stabil. Dan yang terakhir ialah dasar pendidikan untuk menggalakkan penyelidikan. FPK mendorong sistem pendidikan yang progresif. Oleh itu, dasar yang menggalakkan budaya penyelidikan dan inovasi ini perlu diwujudkan. Guru perlu digalakkan terlibat dalam penyelidikan tindakan untuk memperbaiki proses pengajaran mereka di dalam kelas. Okey, semua hari ni kelas kita dah habis. Semua faham ke? Faham, cikgu. Okey. Cikgu ni jangan lupa kita start dari 1 hingga 20. Cikgu dah cek. Okey. Azra. Azra, awak ni kerja main game je. Mana ada? Awak ada, saya tak main game pun. Tutup share. Azra, pastikan saya siap kerja saya tau. Kerja apa cikgu? Kerja yang tak FPK dan FPG tu. Kita ada belajar ke hari ni? Adalah tadi, awak dah fokuskan. Macam mana ni? Okey, ikutlah. Siap ke tak siap, cikgu nak cek juga. Aduh. Okey. Aku tak faham lah apa tu FPK, FPG. Aduh. Wait. Sekejap weh. Apa? Kau tahu tak FPK, FPG tu apa? Tadi cikgu tu explain aku tak dengar lah. Aku tak fokus. Mestilah aku tahu sebab aku fokus. Bukan macam kau macam main game je kerja. Bosan lah cikgu mengajar. Bosan Macam je mana nak tak. fokus? Memanglah bosan tapi itu kan pelajaran. Macam ni. Boleh lah, tak boleh. Dengar betul-betul aku nak terangkan ni. Cepatlah. Macam ni. Falsafah pendidikan kebangsaan atau SPK itu ialah dasar pendidikan negara yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seimbang dari siapa? Dari aspek Jerry. Apa itu Jerry? Jerry itu jasmani, emosi, rohani, intelek. Wait, boyfriend aku check. Dan SPK ni dia menekankan pembangunan yang holistik serta pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya dari kau kecil sampailah kau besar ditekankan benda ni. Faham tak? Boleh lah. Lepas tu kau dah habis ke? Belum. SPG pula. Oh, Kata tak cerita tak apa? of course tak. Tahu juga. Apa tu FPG? SPG itu ialah falsafah pendidikan guru. Ialah panduan khusus untuk membentuk guru yang profesional, di mana
di mana guru tu dilihat sebagai ejen penting dalam melaksanakan SPK dan membimbing murid menjadi insan yang seimbang. Kau faham tak pendapat dekat tadi? Sorry, tak dengar. Macam ni lah aku ringkaskan dekat kau. Cuba kau ringkaskan. Hanya tujuh pendidikan negara. Manakala SPK pula panduan untuk melahirkan guru yang profesional. Senang je. Kalau kau explain macam tu dari tadi, kan tak boring macam cikgu cakap. Aduh. Kau je rasa boring. Boring. Okay, sorry lah. Kau dah tahu kan apa maksud SPK. Jadi aku balik dulu. Thanks tu. Kau jangan lupa siapkan tugasan cikgu esok tau. Esok dia nak tengok. Orang yang semua dah siap, kau korang dulu siap. InsyaAllah. Bijak. Kenapa weh? Kau tahu tak ada kepentingan SPK dengan FPG? Kepentingan FPK FPG? Korang tahu tak apa tu kepentingan FPK FPG? Jadi kita belajar halaman. Inis, tak faham lah dengan soalan ni. Kenapa tu Danish? Tak adalah kakak. Ni susah lah, tak faham apa maksud SPG, apa maksud SPK semua ni. Dah soal susah gila. Benda tu senang je Danish. Mari kakak terangkan. Tak adalah ni soalan ni. Dia tanya apa maksud FPK, apa maksud FPG. Saya tak faham. FPK, FPG sebenarnya senang je Danish. Okey, kalau setakat yang kakak belajar, FPK ni adalah falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dia adalah bertujuan untuk membentuk insan yang holistik, iaitu mampu dalam segala hal. Contohnya Jerry. Apa itu Jerry? Kalau J iaitu jasmani, E emosi, R untuk rohani dan I untuk intelek, iaitu pemikiran. Okey, manakala kalau FPG adalah falsafah pendidikan guru, iaitu dia memfokuskan kepada guru, iaitu salah satunya adalah dia nak menjadikan guru ni sebagai role model kepada murid-murid. Jadi guru ni kena ada sikap ataupun attitude yang baik yang menjadi contoh kepada murid-murid. Sekarang Danish faham ke? Ini tak faham lagi. Tak faham sangat. Okey, jadi tak apa, jangan risau. Sekarang kakak nak bawa Danish pergi tengok video supaya Danish lebih faham. Jom ikut kakak. Jom. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada
pertamanya wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Oh, sekarang dah faham apa maksud SPK. Tapi SPK tu apa pula? Finish ni. Sabarlah, tak habis lagi. Oh, belum habis lagi. Belum habis. Jom kita tengok. Siapa tengok. Yang ini saya ambil betul Dewan Bahasa dan Pustaka. Pemacu ini merujuk kepada makna yang membawa maksud memesatkan, ya, yang membawa kepada kepesatan. Jadi kita tidak ada pilihan melainkan peranan guru itu menjadi pemacu kepada martabat kualiti pendidikan negara. Izinkan saya berkongsi bagaimana gerakan pendidikan karakter ini berlaku di Amerika Syarikat oleh seorang tokoh pendidikan bernama Profesor Thomas Lickona. Beliau menggagaskan pendidikan karakter ini sebagai pendidikan yang sangat kritikal selepas berlakunya kejatuhan moral di kalangan masyarakat ketika itu. Lalu beliau mula menulis dan menggagaskan gerakan-gerakan yang terkait rapat dengan pendidikan karakter. Character education. Beliau kemudiannya menulis semula The Return of Character Education. Beliau juga menulis How to Raise a Kind Kid. Bagaimana mahu membesarkan, ya, anak-anak yang baik dan baik hati. Dan beliau tidak berseorangan ketika memulakan gerakan itu. Gerakan itu disambut oleh seluruh guru-guru kerana ketika itu guru-guru di Amerika Syarikat juga menjadi pemacu kepada pendidikan karakter. Dan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kurikulum 2027 ini, kita akan memastikan bahawa pendidikan karakter ini diangkat sebagai model tamadun bangsa yang kuat dan besar. Dan tuan-tuan dan puan-puanlah, guru-guru inilah yang akan memandu, menjadi pemacu kepada pembangunan akhlak, karakter anak-anak kita. Tahniah saya ucapkan kepada semua guru kerana ini adalah tanggungjawab yang sangat penting. Oh, sekarang dah faham apa maksud SPK dengan SPJ tu. Ya, mudah kan? Mudah sangat. Jadi lepas ni saya rasa saya boleh jawab semua soalan cikgu bagi. Thank you tu kak. Sama. Apa tu kepentingan SPK FPJ? Yang pertama, iaitu dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Macam mana dapat meningkatkan kualiti pendidikan tu kawan-kawan? Baiklah, contohnya, guru yang berilmu dan berakhlak mulia mampu membimbing murid untuk menjadi insan yang seimbang dari segi jari. Oh,
Okey, yang kedua ialah kesinambungan falsafah. Maksudnya, FPK merangka visi, manakala FPG memastikan guru sebagai pelaksana untuk mencapai visi tersebut. Sabar. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang harmoni, di mana guru mendidik murid dengan nilai perpaduan dan tanggungjawab untuk mencapai masyarakat yang harmoni tersebut. Korang tunggu. Dan yang keempat ataupun yang terakhir iaitu dapat menyokong pembangunan negara, iaitu dengan melahirkan generasi yang patriotik, berdaya saing dan mampu memacu kemajuan negara. 1, 2, 3. Jadi sekian sahajalah perbentangan kami pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.